Kerajaan Persekutuan dan Sarawak memeterai satu deklarasi bersama pada Rabu susulan persefahaman yang dicapai dalam isu Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros. Deklarasi bersama itu ditandatangani Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Perdana Putra Putrajaya. Sidang media bersama, Datuk Seri Anwar berkata, persefahaman yang dicapai antara Petronas dan Petros bertujuan memajukan Malaysia dan Sarawak. Perkara ini sebenarnya dari segi prinsip adalah lama disepakati. Seperti mana pernah saya runding dengan Premier Abang Jo tentang parameters yang jelas, menerima kenyataan PDA 74 dan juga DGO untuk Sarawak. Maknanya keadaan terkini menuntut kita menerima kenyataan bahawa Sarawak berkembang lebih matang dan lebih punya keupayaan, termasuk mendirikan syarikat minyak negeri yang punya potensi besar. Perdana Menteri berkata, persefahaman yang dicapai juga akan memastikan kedudukan Petronas kekal tidak tergugat, manakala peranan Petros sebagai syarikat minyak dan gas di Sarawak diiktiraf. Jadi, persefahaman yang kita lakukan ini adalah memastikan pergerakan Petronas diteruskan dan peranan Petros di Sarawak diiktiraf dan kedua-duanya bekerja berganding bahu mengangkat martabat negara melalui industri minyak dan gas. Beliau juga berkata kerajaan turut berhasrat menjadikan Sarawak sebagai hub permulaan bagi industri minyak dan gas di ASEAN. Pada 17 Februari lepas, Datuk Seri Anwar berkata Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak memperakui aspirasi Sarawak yang berhasrat menceburi kegiatan industri minyak di negeri berkenaan. Perdana Menteri dilaporkan berkata hasrat itu dipaparkan menerusi DGO 2016 pindaan yang berkuat kuasa pada 1 Mac 2025. Dalam pada itu, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata Petronas dan Petros akan melaksanakan tugas dan peranan mengikut peruntukan Undang-Undang Sarawak serta Persekutuan. Alhamdulillah, kita telah dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dan hari ini ada joint declaration yang akan membawa persamaan dan pendekatan bersama di antara kerajaan Sarawak, khasnya Petronas dan Petros, untuk mengusahakan bersama kegiatan-kegiatan minyak dan gas untuk kepentingan negara dan juga mengikut lunas-lunas peruntukan yang ada di antara Undang-Undang Sarawak dan juga Undang-Undang Persekutuan. Beliau menegaskan kedua-dua syarikat itu komited untuk terus bergerak bersama demi kepentingan negara juga Sarawak. Kerajaan Persekutuan dan Sarawak mencapai persefahaman dalam isu Petronas dan Petros melalui pemeteraian satu deklarasi bersama ditandatangani Perdana Menteri dan Premier Sarawak hari ini.